Kemudian yang kedua, kita nak tengok apa? Kita nak tengok keadaan huruf mim mati bertemu dengan huruf fa dan juga huruf waw. Baik, kita nak tanya sahabat-sahabat di Facebook, apa persamaan mim dengan fa? Apa persamaan mim dengan waw? Boleh tolong komen sikit. Apa persamaan mim dengan fa dan apa juga persamaan mim dengan waw? Boleh komen sikit. Okey, sebab atas faktor persamaan ialah kadang-kadang mudah berlaku kesilapan pada bacaan. Kalau pada mim dengan nun pun kita boleh ingat dari segi tanda juga. Kalau mim yang ada tanda sukun, mim yang ada tanda sukun termasuklah nun yang ada tanda sukun, kita baca dengung satu harakat. Kalau mim yang tak ada tanda, contoh macam dekat sini kan bainahum, yang tak ada tanda ni dia bertemu dengan mim yang bersabdu. Okey. Kita baca dengan dua Okey. harakat. Okey.